Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fahmi, your Gold Buddy. Okay guys, harga emas tengah melonjak gila sekarang ni. Okay, dah cecah lebih 15,000 per ounce. Tertinggi dalam sejarah tau. Okay, kenapa ramai yang berebut-rebut beli emas sekarang? Okay, di sini Fahmi ringkaskan, okay, poin-poinnya. Nak tahu lebih, you all kena buat study sikit lah. Okay, yang pertama adalah perang perdagangan. Okay, tahu kan, ekonomi global sekarang ni sedang bergoncang disebabkan tarif daripada Amerika Syarikat. Yang kedua, bank-bank pusat telah mula membeli emas. Terdapat permintaan yang sangat tinggi terhadap emas. Yang ketiga, bila US dollar dalam trend menurun, emas menaik. Okay guys, so minggu ni je emas naik 6%. Madness. Alright. So kepada anda semua yang dah mula simpan emas, tahniah. Fahmi nak ucapkan tahniah. Especially kepada penyimpan-penyimpan emas di bawah bimbingan Fahmi. Dan kalau belum, bukan lagi terlambat. Inilah masanya terbaik untuk mula. Okay guys. Di Public Gold, anda semua jangan risau. Anda semua boleh simpan emas sedikit demi sedikit serendah RM100 di dalam akaun pengumpulan emas. Kontak Fahmi akan bantu. Anda boleh kumpul gram sikit-sikit. Alright. So peringatan jangan terpedaya dengan skim yang pelik-pelik. Nak mula simpan emas di Public Gold, boleh roger Fahmi. Assalamualaikum.